impian dan cita-cita. Semua itu harus ditanam dalam diri setiap daripada kamu untuk menjadi muslimin dan muslimah yang sejati. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97. Maksudnya, sesiapa yang beramal soleh dari lelaki atau perempuan sedang dia beriman, maka kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang lebih baik. Dan sesungguhnya kami akan membalas mereka dengan memberi pahala yang lebih dari apa yang telah mereka kerjakan. Sekarang Ustazah nak tanya, apa cita-cita dan impian kamu? Razi? Cita-cita saya nak masuk universiti, nak belajar jual-jual. Lepas tu saya nak buka kedai sendiri, kedai yang besar, jadi kaya raya. Nak bantu orang, nak derma banyak-banyak. Alhamdulillah. Bukan jual-jual Razi, tapi berniaga. Bagus tu. Kerana 9/10 daripada rezeki Allah datangnya daripada berniaga. Rasulullah pun berniaga. Ramai sahabat-sahabat Rasulullah pun berniaga juga. Umairah binti Umar, dah besar nanti kamu nak jadi apa pula? Cita-cita saya nak jadi doktor, Ustazah. Saya nak jadi doktor sebab nak tolong orang sakit. Itulah impian saya sejak dari kecil lagi. Untuk menjadi seorang doktor yang bukan sahaja berbakti kepada masyarakat tetapi berbakti kepada agama. Islam juga menggalakkan kita untuk menuntut ilmu dan ilmu itu dipraktikkan untuk dimanfaatkan. Kejayaan saya untuk menjadi doktor ni adalah impian terbaik saya dan juga pilihan terbaik saya. Terima kasih jugalah saya nak ucapkannya kepada Umi dan Abi saya yang banyak memberikan sokongan dan memberikan kekuatan pendorong kepada saya. Jadi bagaimana pula dengan perkembangan terkini Dr. Humairah setelah kembali ke Malaysia? Alhamdulillah, saya akan mengikuti kursus yang dianjurkan oleh kerajaan untuk selama 2 bulan dan kemudian saya juga dah pun dapat peluang untuk bekerja di dan ataupun bertugas di kampung orang asli sebagai doktor di sana. Terima kasih Dr. Humairah. Kepada anda yang baru saja mengikuti rancangan ini, kita bersama dengan tetamu yang sangat istimewa iaitu Dr. Humairah merupakan seorang pelajar perubatan Malaysia terbaik dari Jawaharlal Nehru Medical University India. Anda jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Impian dan cita-citanya dah tercapai, bang. Itulah yang diimpikan daripada kecil lagi. Sebenarnya uncle dengan aunty dah lama nak jumpa macam ni. Tapi kita orang terpaksa tunggu Umairah balik daripada India. Jadi hari ini barulah dapat kita jumpa. I'm so proud of you, Humairah. Tak ramai doktor pakar yang ada PhD dekat Malaysia ni. Lagi-lagi perempuan. Lepas ni bolehlah Humairah jadi personal Dr. Hanti pula kan? You ni, daripada kita ambil dia personal doktor, baik kita buat menantu kita je. You tak iya, Wak? Sebenarnya Humairah ni tak berapa ingat kan dengan Uncle Rafi, Nanti Lina. Betul tak? Umairah, uncle dengan aunty ni dulu jiran kita. Tapi masa Umairah darjah 5, uncle dengan aunty ni pindah. Jadi mungkinlah Umairah tak perasan kot. Razi ni dulu pun satu kelas dengan Humairah. Tapi sekarang dia dah kerja dah jadi businessman, tolong saya bisnes. Siapa lagi lah saya nak harapkan kalau tak anak bujang saya ni. Sorry, excuse me, phone call. Umairah tu bukan aja cantik, bersopan santun, berpendidikan tinggi,
memang sesuai sangatlah pasangan dia. Doktor dengan businessman. Yalah. Yalah. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya rasa masih belum terlambat lagi untuk saya ucap tahniah dekat awak sebab dah habis study dan terima best student dekat India. Saya tengok rancangan tu. Saya bangga dengan awak. Saya rasa macam saya pula ada dalam TV tu. Syukur Alhamdulillah dan terima kasih. Saya rasa lama betul kan kita ni tak jumpa. Last masa sekolah dulu. Saya tak tahu tau sebenarnya yang family kita ni masih kontak. Tiba-tiba pula boleh jumpa masa dinner. Family awak tak ada bagi tahu apa-apa pasal saya? Pasal awak? Tak ada pun. Yalah mungkin sebab saya pun baru seminggu je balik Malaysia. Tentang apa tu? Pertunangan kita. Kenapa Umi buat keputusan tak bincang dengan Humaira dulu? Umi. Humaira, kami buat semua ni untuk kebahagiaan kamu, tahu tak? Cita-cita kamu dah tercapai. Dah habis tadi, dah jadi doktor dah pun. Apa lagi selain perkahwinan? Itu kan seruan agama. Untuk masa depan kamu. Melihat kamu bahagia adalah kebahagiaan kami. Lebih-lebih lagi bertemu jodoh dengan lelaki yang baik dari keluarga yang baik. Apa lagi yang kamu nak? Umi dengan Abi buat keputusan sendiri. Humaira ni baru je habis study, Umi. Terlalu awal tu nak fikirkan soal berumah tangga. Kita orang bukannya nak suruh terus kahwin pun. Sekurang-kurangnya bertunanglah dulu. Mungkin dalam tempoh dalam masa setahun. Masih ada masa lagi. Maafkan Abi. Maafkan Umi. Bukannya kita orang tak nak bagi tahu dari awal. Tapi kita orang nak tunggu Humaira habis belajar balik ke Malaysia. Baru kita orang nak bagi tahu dan kita orang rasakan hari ini adalah hari yang paling sesuai. Abi, Humaira takkan boleh kahwin dengan lelaki yang Humaira tak cintai. Maafkan Humaira. Tapi selama ni Humaira sentiasa turutkan segala kemahuan Abi dengan Umi. Cuma untuk sekali ni je. Tolong fikirkan hati dan perasaan Humaira. Humaira belum bersedia untuk semua ni, Abi. Sentiasa dalam doaku menyimpan rasa. Razi, apa yang kamu risau sangat ni? Papa dengan Mama dah bincang dengan keluarga Humaira. Mereka semua dah setuju. Tinggal tunggu masa je. Kamu boleh bersabar tak? Sampai masa nanti kamu tenanglah. Tapi Humaira tu macam tak setuju, Pa. Tak ada gunanya juga, Pa, kalau keluarga dia setuju. Umi, macam mana Umi boleh kenal rapat pula dengan keluarga Razi tu? Humaira tak tahu apa-apa pun? Apa pula tak tahu? Kan kami dah kenal masa kamu sama-sama sekolah lagi. Tapi kan lepas daripada tu kan keluarga dia pindah. Boleh jumpa balik pula ke atau macam mana? Masa mula-mula kamu sambung belajar kat Kuala Lumpur tu, Abi terjumpa dengan Uncle Rafi. Lepas tu jadi rapatlah balik. Rajin diorang datang sini. Sejak itulah diorang merancang nak jodohkan kamu dengan Razi. Razi pula tak membantah, dia setuju. Tak payah nak fikir sangatlah, Humaira. Kamu kan dah kenal rapat dengan Razi masa sekolah lagi. Itu dulu, Mi. Masa sekolah. Sekarang ni kan dah lain. Razi dengan kerja dia, Humaira dengan diri Humaira. Tak mungkin, Umi. Tak mungkin kita orang ni boleh berumah tangga. Cinta tu tak ada dalam hati Humaira, Umi. Tolong faham, Humaira.
Orang perempuan memang macam tu, Razi. Ha? Mula-mula tak setuju, malu-malu. Lama-lama dia okeylah. Yang penting kamu kena mainkan peranan. Mulai daripada hari ini, kamu buat baik dengan dia. Faham? Lagipun, kamu pernah berkawan dengan dia sebelum ni? Itu dulu, Pa. Waktu sekolah. Kita orang tak tahu apa Dah. Papa tak nak dengar apa-apa lagi. Kamu jangan nak risau. Ha? Biar Papa dengan Mama yang uruskan. Yang penting, kamu bertunang dengan dia. Itu je Papa nak tahu. Ha? Perempuan yang baik macam ni, kamu lepaskan. Rugi besar tau. Ingat, keputusan Papa dengan Mama tak pernah silap. Tahu tak? Tak pernah silap sekalipun. Sebab saya nak bincang pasal kita. Saya minta maaf. Saya tak boleh nak buat apa-apa keputusan tentang pertunangan kita ni. Sebenarnya ini semua perancangan Umi dengan Nabi dan saya tak tahu menahu apa-apa. Saya faham. Kalau saya ada kat tempat awak pun, mungkin saya akan rasa benda yang sama. Saya akan rasa tertekan. Tapi Humaira, kita banyak lagi masa untuk kita kenal antara satu sama lain. Maksud saya bukan kita kahwin sekarang. Kita bertunang dulu. Lepas tu, 6 bulan kemudian, baru kita kahwin. Razi, jemputlah minum. Air bujang aja ni. Terima kasih, Aunty. Ni, Mama dengan Papa kirim salam. Oh, waalaikumsalam. Umi, minta maaf minta diri. Janganlah ambil hati. Dia pun malu. Rasulullah dalam siramu